Iya, wow, ang mangang, nari ya, biasa, biasa. taruh. Nah, mau dikit. Alah, kini tugas ang duit dan lain. Jadi yang desiko sebagai anggota baru, ang harus push up taruh. Tunggu dulu. Mau duit lo? Mau duit tau nggak seminggu lo? Iyalah bang. Awak kalau tukang parkir kok harus kue fisik wak. Itu mangko jadi suruh sama dia tuh. Bang. Ada cewek tuh. Tahu enggak bang? Cewek sekarang tuh mesin hijrah bang. Yo. Ada nenek dan lagi hijrah lo dong mah. Kalau cewek hijrah kok sekali ke giko bang. Isunya hijrah sekunda gitu. Assalamualaikum dah. Waalaikumsalam. Minta tolong dah. Awak nih keluar. Iya. Jarut. Allah hijrah kak. Alhamdulillah dah. Udah bilo kok. Allah sholat bagai. Lah hijrah tapi kan? Itulah nih yang dapat hidayah wale nih. Oh, jadi Giko dah hidayah tuh dijapui, indak ditunggu. Dijemput mana nih? Kami kan tak tahu alamatnya. 3 days later. Jadi yang sebagai anggota baru, kini yang dinobatkan sebagai juru parkir di Siko. Oh iyalah bang. Tugas sang minta piti parkir. Jadi abang, apalah kerja abang sekarang? Aden lalu lu, wah minta di parkir kalau keluar amiko deh. Oh iya. Lah, lalu dah. Aku baru mandi, tak tuntuang, tapi masih cantik juga. Bang, kak keluar dah. Kayak mana ya bang? Bang. Ada wah. Parkir bang. Minta selah dengan lalu Tidak tahu bang. Bangunin. Bang, motor keluar bang. Ini kan anggota baru, jadi kita tahu. Udah nggak betang dah. Awak lah salat dah. Tam, keluar aja dah. Keluar dah. Iya dah. Adi dah. Dah. Keluar dah. Ya dah. Ikut dah. Aduh kau tanya kau dah cik. Kapatang dah. Awak sebut cewek dah. Kami dah. Rancak apa dah. Jadi nak dah. Wah, minta kenalan aku dah. Kenalan lo cik kan. Tapi yang ngecian. Aku di kusinya dah. Tuh? Aku namuh itu dah. Kecilnya dah hijrah kau petang dah. Sudah tuh? Disuruhnya lah kami sadunya kau untuk hijrah dah. Rancak tuh. Tapi sebelum hijrah kau dah, awak itu dapat hidayah dah. Dan kecil cewek kau sebelum mau dapat hidayah kau harus menjapui hidayah tu dah. Itu yang nak ngerti ya dah. Sebenarnya itu dah. Oh, jadi mau kasihnya modeko mah. Hidayah tuh dijapui tak ditunggu kan? Iya dah. Jadi mau kasihnya tuh dengan hidayah dijapui itu ya awak datanglah ke kajian-kajian, awak datang ke majelis-majelis ilmu. Tuh awak memperbanyak kawan-kawan yang soleh, rajin membaca buku agama, rajin bertanya. Nah, yang paling penting tuh udah tuh berdoa sama Allah supaya dia hidayah. Itu kuncinya dah. Itu dah ya. Lah, paham dah kan? Paham dah. Majalah dah yo. Masih banyak dah yo. Aja tidak. Assalamualaikum. Tidak. Waalaikumsalam. Atuh kecil dah ni. Woi, mari ang. Iya bang. Lekuang lu. Wah, ang patang tanyon kau ni tu. Hidayah tu nak doa lamai orang doa kecang orang malam mai. Tapi kan kita nyawang sama bang. Nak dah kini pusat bang lu. Satu.
gitu. Majuin mukanya dikit. Oke. Dari orang tuh kan rapat. Iya. Kamu giniin. Oke. Kepala. Action. Dua aja. Hei, Ang, mari Ang. Ngangak Jung. Tunggu. Action. Hidayah tuh di mana nih jemput nih? Kami tak tahu alamatnya.